ذكر آخر أهل الجنة دخولا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخره فيقول أي العبد يا رب أدخلني الجنة قال فيقول عز وجل ما يصيرني منك أي عبدي أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها قال فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة قال الراوي فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه ثم قال ألا تسألوني لما ضحكت قالوا له لما ضحكت قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسألون لما ضحكت قالوا لما ضحكت يا رسول الله قال لضحك الرب حين قال أتهزأ وأنت رب العزة أتهزأ بي وأنت رب العزة. Dalam hadis yang panjang, di dalamnya berkenaan menyebutkan orang yang terakhir akan masuk syurga. Ada tak orang terakhir masuk syurga? Mesti ada lah. Orang pertama ada, yang akhir pun ada. Nah, dan tak ada orang boleh masuk syurga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu antara syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW untuk membenarkan orang ahli syurga masuk dalam syurga. Wa futihat abwabuha. Itu tafsir apa ni kebanyakan ulama. Baik, hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda pada akhir hadis, maka berkata iaitu hamba, wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam syurga Allah. Mula-mula dia tak minta tahu masuk syurga. Dia last masuk syurga, dia last yang Allah keluarkan daripada api neraka. Dalam keadaan hitam macam arang. Lepas tu Allah SWT masukkan dia dalam air kehidupan, ma'ul haya. Lepas tu dia hidup. Lepas tu dia dekat dengan syurga je. Lepas tu dia minta apa ni, dia dah dengar bunyi syurga, dia nak apa ni, nak duduk bawah pohon lah. Lepas tu dia minta, dia kata aku nak masuk lah. Dia minta masuk sekali. Jadi dia yang terakhir masuk syurga. Dia punya nikmat, dia punya syurga ya bukan main besar lagi. Hadis ni kita pernah baca dulu dalam Sahih Muslim. Jadi Rabb, masukkanlah aku ke dalam syurga. Allah berfirman, apa yang memutuskan engkau daripada meminta kepadaku, wahai hamba-Ku? Adakah meridhakanmu dengan aku memberikanmu syurga seperti dunia dan sepertinya bersama? Jadi kau nak syurga? Baik, aku berikan syurga yang besarnya seperti dunia dan sepertinya bersama. Ini 2 kali dunia, saiz dia. Berapa square feet tak tahu. Dunia je, double. Itu untuk orang yang last masuk syurga tu. Jadi dia ingatkan baru masuk aja. Sekali dia dapat apa ni? 2 kali dunia punya saiz syurga. Jadi dia berkata Abdullah, maka berkata hamba itu, adakah engkau mempersendakanku sedang engkau adalah Rabbul Izzah atahza'u bi? Berkata perawi, maka telah ketawa Abdullah bin Mas'ud sehingga terdampak gigi gerahamnya. Kemudian beliau berkata, adakah kamu tidak bertanya kepadaku, kenapakah aku ketawa? Mereka berkata kepadanya, kenapakah engkau ketawa? Baik. Beliau berkata, telah ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, adakah kamu tidak mahu bertanya kepadaku, kenapakah aku ketawa? Mereka pun bertanya, kenapakah kamu ketawa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Ar-Rabb telah ketawa. Kerana ketawanya Ar-Rabb ketika berkata hamba, adakah engkau mempersendakanku sedang engkau adalah Rabbul Izzah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Rasulullah SAW ketika riwayatkan hadis ini, Nabi SAW ketawa dan Nabi khabarkan kenapa dia ketawa. Sebab Allah ketawa. Awak faham makna lain tak selain daripada ni? Mana ada makna lain? Dan ini bukan tamthil, bukan tashbih. Baik, ini nak terangkan hakikat makna tersebut. Adapun kaifiatnya tak diketahui oleh kita. Dan ini adalah dalam hadis yang paling sahih yang kita boleh jumpa.